Berusaha Tuan Guru Besar Tuan Haji Muhammad Kamal bin Wahidin, barisan pentadbir sekolah, guru-guru yang dihormati serta para pelajar yang dikasihi sekalian. Pada hari ini, majlis pelancaran program 60 minit Delima 2.0 bagi memperkenalkan wajah baharu serta inisiatif terkini di bawah platform digital, iaitu Digital Educational Learning Initiative Malaysia, ke arah memantapkan ekosistem pembelajaran digital di sekolah kita. Majlis dengan penuh hormat persilakan Tuan Guru Besar Tuan Haji Muhammad Kamal bin Wahidin untuk menyampaikan ucapan perasmian serta amanat beliau sempena pelancaran program 60 minit Delima 2.0. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha barisan guru perikanan, guru-guru dan murid-murid yang saya sayangi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi. Salam Malaysia Madani. Salam anak yang baik lagi cerdik. Salam ABC. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita dapat bersama-sama dalam satu majlis, iaitu pelancaran 60 minit Delima 2.0 ya. Dan pertama sekalinya cikgu nak mengucapkan tahniah dan syabas ucapkan kepada semua guru yang terlibat dalam jawatankuasa program pada pagi ini yang diterajui oleh Puan Nur Fazlina Khairuddin. Terima kasih semua. Apa itu Delima? Delima itu ialah satu akronim atau dalam bahasa dipanggil singkatan ya. D itu maksudnya digital, E itu maksudnya educational ya. I itu maksudnya learning, I itu maksudnya inisiatif, M itu maksudnya Malaysia. Jadi Digital Educational Learning Initiative Malaysia, itu namanya Delima ya. Jadi ada satu platform ya, penting untuk memacukan ya kemajuan pendidikan menerusi teknologi, khususnya teknologi ICT. Jadi itu diwujudkan Delima. Tujuannya ialah supaya murid-murid ini banyak menggunakan ICT ya, guru-guru menggunakan ICT untuk mengajar murid. Menerusi Delima ni, murid-murid dan guru-guru dibekalkan dengan ID supaya guru-guru dan murid-murid dapat akses ya pelbagai sumber pembelajaran digital yang berkualiti serta aplikasi pembelajaran yang mampu memperkayakan pengalaman murid, sama ada pengajaran di dalam bilik kelas, di darjah ataupun di luar bilik darjah ya. Dengan adanya Delima ni ya, murid-murid dan guru-guru dapat mengajar, memperbagaikan kaedah pengajaran, dan pengajaran akan menjadi lebih seronok, lebih menarik kerana ia bercorak interaktif ya. Murid-murid boleh gunakan komputer. Seronok nak guna komputer. Cikgu Dinzek telah menyusun jadual supaya murid-murid ini dapat masuk ke makmal ICT untuk menggunakan ya Delima sebagai bahan pengajaran. Hari ini kita lancarkan ya program 60 minit Delima ni sejajar dengan dasar pendidikan digital. Ada 6 teras. Teras yang pertama ialah murid fasih digital. Murid fasih digital ni maksudnya murid-murid ya dapat menguasai kemahiran digital. Kerana kemahiran digital ni merupakan keperluan ya pembelajaran masa kini dan masa akan datang. Ya, kerana kamu nanti ya hari-hari menggunakan digital sekarang ni. Betul tak? Ya, kat rumah kamu ada gadget, handphone ataupun permainan. Ya, macam-macam permainan kamu menggunakan teknologi ICT. Yang kedua ialah pendidik kompeten digital. Pendidik kompeten digital ni maksudnya guru-guru lah. Guru-guru menggunakan aplikasi ataupun platform digital Delima digital ni untuk mengajar
murid-murid. Jadi murid guru-guru pun kena mahir dalam teknologi ICT. Yang ketiga ialah budaya kepimpinan digital wawasan. Ya, ini kepimpinan maksudnya guru besar dan pentadbir ya, mempunyai wawasan untuk memajukan pendidikan digital di sekolah. Yang keempat ialah penguasaan infrastruktur dan infrastruktur, iaitu kita menyediakan prasarana ya, untuk kemudahan sekolah murid-murid belajar menggunakan ICT. Yang kelima, kandungan digital berkualiti ya, kita guru-guru dapat menghasilkan kandungan digital yang berkualiti untuk mengajar kamu murid-murid ya. Yang keenam ialah rakan strategik yang komited. Baru-baru ni ya, murid-murid tahun 5, tahun 6 ya, kita telah buat kolaborasi ya, dengan Kolej Ventilasi Perak ya. Kamu ada 3 orang pensyarah telah datang ke sekolah kita ya, khususnya kepada murid-murid tahun 6 ya, belajar, dan kamu telah mendapat sijil peringkat antarabangsa, iaitu dalam World Scratch Coding Competition 2025, dan juga sijil peringkat kebangsaan, iaitu pertandingan mencipta permainan Game Making Challenge World of Robotics. Jadi itu adalah antara hasil daripada kolaborasi dengan rakan strategik kita, iaitu Kolej Ventilasi Gopeng. Baik, jadi cikgu mengucapkan tahniahlah kepada guru-guru yang sebagai fasilitator dan juga murid-murid yang mendapat sijil ya, penghargaan dan peringkat antarabangsa dan peringkat kebangsaan. Harapan saya kepada guru-guru ya, kita gunakan program 60 minit ya, delima ni sebagai membuat kajian tindakan ataupun program inovasi ya. Jadi kajian tindakan ni bermula pada katakan bulan 3 atau bulan 4 ni. Program ni kita makan masa semalam 6 bulan. Maknanya dalam bulan 3 ni akan berakhir dalam bulan 6 bulan, dalam 3 bulan 9, atau bulan 4 akan berakhir pada bulan 10 kajian tindakan kita. Bagaimana kita tengok berlaku tak perubahan di kalangan murid ya, iaitu kemajuan murid. Mula-mula kita ngajar ya, sampailah sekarang kebolehan dia terhadap pengajaran dalam ICT. Murid-murid ni ada tak berlaku perubahan, kemajuan dia murid-murid ni dalam penggunaan ICT dalam subjek-subjek yang cikgu ajar ya. Jadi bagaimana murid ni minat terhadap pelajaran ya, kebolehan mereka meneroka ataupun explore ya, explore maklumat-maklumat yang terdapat dalam delima ni ya, dalam pelajaran mereka yang diajar. Ada beberapa pelajar teras yang akan diperkenalkan dalam oleh cikgu Lin Z nanti ya, termasuklah bahasa Melayu, bahasa Inggeris, matematik, sains ya, RBT, dan juga tak silap cikgu PSV juga akan ada jadual untuk masuk ke makmal ICT. Jadi harapan cikgu ya, jadi harapan cikgu supaya program 60 minit ini berjalan dengan lancar dan sempurna, dan cikgu mengucapkan selamat maju jaya kepada semua guru ya, dan murid-murid yang terlibat dalam program 60 minit delima 2.0 ni. Akhirul kalam dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini merasmikan pelancaran program 60 minit delima peringkat sekolah kebangsaan Gopeng Taman Gopeng Baru bagi tahun 2025. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Okey, baik, terima kasih diucapkan kepada Tuan Guru Besar atas ucapan yang penuh semangat dan menyuntik inspirasi buat kita semua. Baiklah, tanpa melengah-lengahkan masa lagi, kini tibalah detik yang dinantikan. Mari kita saksikan gimik pelancaran program 60 minit delima 2.0 sebagai simbolik perasmian program ini secara rasmi. Dipersilakan Tuan Guru Besar diiringi dengan para pentadbir untuk secara digital ya. Boleh dah susun puzzle tu dengan para pentadbir kita. Mungkin boleh di-guide oleh dengan cikgu adik. Kalau kita digital, kita nampak puzzle disusun bagi merasmikan atau mengeluarkan
poster kita. Kita boleh tengok kat situ kan. Kan dia orang main puzzle. Nak main tak? Kan tengok. Kita susun puzzle tu. Boleh-boleh nampak susah tapi seronok ke tidak? Nanti kita tanya pentadbir kita seronok ke tidak? Jadi di sini cikgu akan memainkan peranan sebagai guru pembimbing. Semakin hampir. Kita tengok macam guru besar seronok. Okay, kita nampak kan dekat situ berapa masa? 2111 saat. Nampak tak kan? Itu dia tadi kita nampak tuan guru besar kita bersama dengan rakan-rakan guru dan juga pentadbir melengkapkan puzzle. Baiklah, jom kita lihat montaj 60 minit delima. Five, 4, 3, 2, 1. Dengan rasminya program 60 minit delima 2.0 telah dirancangkan. Sekarang saya nak kenalkan individu hebat yang bakal menggerakkan program ini. Persilakan sekali lagi menonton video pengenalan barisan ahli jawatan kuasa program delima 2.0 sekolah. kesinambungan dan kolaborasi digital, majlis diteruskan dengan penyerahan Bridget Delima, juga merangkap murid yang paling banyak menyumbang peratusan penggunaan Delima SKG-TGB bermula dari tahun 2022 hingga awal tahun 2025. Dengan ini saya mempersilakan Tuan Guru Besar diiringi dengan para pentadbir untuk menyerahkan lanyard, seterusnya juga menyampaikan sijil penyertaan bagi pertandingan yang telah dinyatakan oleh Tuan Guru Besar tadi. Mempersilakan adik Amar Altaf bin Hanafi. Seterusnya adik Abarik Hazim bin Azman.
Seterusnya adik Bah Emo. Seterusnya adik Fatin Nur Afifah. Diikuti dengan adik Ifan Rifki. Okey, adik Iris Sofia binti Muhammad Izzat Sudin. Okey, adik Irwan Hakimi. Muhammad Arif Alimin bin Muhammad Zakri. Adik Muhammad Haziq Hakim. Adik Muhammad Nur Adif. Muhammad Wazir bin Wadi Wadi. Seterusnya adik Ain Marisa. Adik Nur Alisha Raihana. Adik Damia Inshira. Seterusnya adik Damia Syafia. Adik Dia Damia. Seterusnya dipersilakan adik Dia Delisha. Adik Norifa Umaira. Adik Nurul Nabiha. Seterusnya adik Rania Natilia. Adik Syaz Muhammad Akil. Adik Syahirah binti Syahnas. Adik Umar bin Muhammad Khairuddin. Okey, baiklah, akhir sekali Ketua Bridget Delima 2.0, saya minta kita punya pentadbiran PK1 mengalungkan badge Delima 2.0 ni kepada Ketua Bridget kita, iaitu Tuan Muhammad Kamal bin Wahidin sebagai Ketua. Okey, Ketua untuk program non-prominent Delima SKG TGB. Tanpa sokongan Tuan Guru Besar kita, program ini tidak akan boleh dilaksanakan. Okey, saya minta Tuan Guru Besar berdiri dulu. Saya nak menyampaikan juga sedikit pernyataan dari murid yang menyertai pertandingan. Adik Muhammad Isyanul. Isyanul untuk CJ penyertaan Adik Iris. Adik Rifka. Tahun 6 dengan lagi seorang adik Zikril. Adik Adwa. Murid tahun 5 Farabi, Ain
Untuk pengakuan guru besar, murid tahun 5 Farabi ini antara murid yang juga menyumbang peratus terbesar penggunaan Delima 2.0 sekolah. Okay, adik Muaz. Ajuna. Okey, seterusnya Nik Ahmad. Iris dari 5P. Okey. Dan seterusnya, jom sama-sama kita hayati video log masuk Delima yang memberi panduan asas serta paparan antarmuka baharu platform ini. Alhamdulillah selesai sudah majlis pelancaran program 60 minit Delima 2.0. Terima kasih saya sebagai penyelaras Delima sekolah, Cikgu Nofatina binti Khairuddin, mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam menjayakan majlis ini. Semoga usaha kita hari ini menjadi titik tolak kepada pembelajaran digital yang lebih manfaat dan inklusif.